Video kali ini dibuat bagi peminat Proton X70 ini untuk korang tahu serba detail mengenai Proton X70 ini. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Alright guys, so dalam video kita kali ini kita nak tengok mengenai 7 sebab kenapa Proton X70 laku keras pada hari ini berbanding pesaingnya yang sama segmen dengannya. Sebenarnya untuk video kali ini dibuat bagi peminat Proton X70 ini untuk korang tahu lebih mendalam serta lebih terperinci tentang pada sebuah kereta nasional. Okey, mula-mula sekali kita lihat seperti yang kita tahu Proton X70 ini dibina hasil kerjasama dengan Geely, yang mana platform asalnya diambil daripada Geely Ingrate daripada generasi keempat. Maksudnya model asal kereta ini sudah 4 generasi diperkenalkan. Kalau ikutkan pasaran negara kita sama seperti Honda City ataupun Toyota Vios. Itu merupakan pengenalan bagi Proton X70 ini. Jadinya masuk kepada topik utama kita, kenapa Proton X70 ini laku keras bagi pasaran negara kita. Pertama, harga murah tetapi rasa mahal. Harga yang ditawarkan untuk sebuah kereta nasional segmen sedan ini bermulanya daripada harga RM73,000 ke atas. Dengan harga sebegini saya boleh katakan tidak ada yang mampu tandinginya. Ini kerana sama seperti kereta segmen C tetapi dipanggil pada segmen B. Ada yang katakan juga segmen B plus pun ada. Sebabnya lawan Proton X70 ini dalam line-up-nya adalah Honda City, Toyota Vios dan Nissan Almera. Tapi pada X70 ini ianya lagi besar serta future yang ditawarkan lebih menarik. Itu merujuk lawan sama segmen dengannya, berkaitan lawan daripada segi harga pula, yang mana harga yang ditawarkan untuk Proton X70 ini bermulanya daripada harga RM73,000 sehinggalah harga RM90,000. Banyak perbandingan harga yang kita boleh buat dengan harga sedemikian. Contohnya seperti Pro 2 Activa, Toyota Yaris, Pro 2 Myvi dan mungkin pada Mazda CX-3. Antara kereta-kereta ini harganya lebih kurang dengan Proton X70, mungkinlah mahal sedikit pada Mazda CX-3. Tapi kelebihan saya boleh katakan mungkin akan berpihak pada Proton X70. Kedua, kuasa enjin turbo yang power. Proton X70 ini menggunakan enjin 1.5 liter turbo 3 silinder. Kuasa output yang dapat dicapai untuk enjin 3 silinder ini adalah 150 PS dan 222 Nm torque. Bagi enjin 3 silinder ini merupakan enjin pre-facelift untuk Proton X70. Untuk model terbaru pada hari ini iaitu model pre-facelift di tahun 2026 hari ini, ianya menggunakan enjin 1.5 liter 4 silinder turbo. Enjin ini telah dinaik taraf kepada 181 PS dan 290 Nm torque. Kalau korang tengok dalam pasaran hari ini, kereta daripada segmen B ataupun segmen C tidak ada yang menggunakan enjin 1.5 liter turbo ini dengan harga bawah daripada RM100,000. Enjin ini saya boleh katakan memang sedap sangat potong kereta lain. Tak heranlah Proton X70 ini cuba lawan kereta jenama terkenal. Proton X70 ini mampu mencapai top speed 190 km per jam. Anggaran ini dibuat atas kertas. Saya boleh katakan untuk enjin hari ini yang mana dimasukkan pada Proton X70 terbaru hari ini, enjinnya sama level dengan enjin 2.0 liter NA. Seterusnya, ketiga, banyak features moden yang diperkenalkan. Contohnya seperti ACC, AEB, LKA, TSI ataupun Traffic Sign Information, Intelligent High Beam Control, Blind Spot Monitoring dan beberapa lagi feature-feature lain yang diperkenalkan. Itu tidak dikira lagi isu safety yang cukup tinggi. Saya boleh katakan banyak kereta pada hari ini bawah RM100,000 tidak ada feature-feature yang ditawarkan sebegini. Sebab itulah ramai yang test drive kereta ini akan rasa sama seperti kereta mahal, terutama sekali untuk varian facelift pada hari ini. Keempat, desain nampak mahal. Ramai yang cakap Proton X70 ini ala-ala kereta Audi dan Volvo. Jika digayakan dengan aksesori aftermarket yang ada pada hari ini lagi nampak menarik. Ini merupakan salah satu punca utama yang dapat menarik peminat muda,
model utama sekali yang baru nak beli first car. Korang rasa macam mana tentang design Proton X70 ini? Cuba korang komen dekat bawah. Seterusnya, kelima, interior dan eksterior besar serta premium. Proton X70 ini dibina dengan design yang agak luas bagi bahagian dalaman. Design dashboard dibina agak lebih luas serta premium. Pendapat peribadi saya boleh katakan design dashboard yang ditampilkan untuk Proton X70 ini sama seperti Honda Civic terbaru pada hari ini. Untuk bahagian seat, ianya disalut dengan leather. Tambahan pula untuk varian flagship, ianya didatangi dengan skrin 12.3 inci. Bagi skrin yang diberi sebegini, saya boleh katakan tidak ada kereta yang sama segmen dengannya. Bagi bahagian luaran pula ataupun bahagian eksterior didatangi dengan rim bermulanya daripada 16 inci sehinggalah 17 inci bergantung pada varian. Lampu depan bersifat DRL, dan yang menarik perhatian umum ataupun perhatian orang ramai mengenai Proton X70 ini adalah Proton bagi sunroof untuk bahagian tertentu. Kali lagi saya boleh katakan kalau kita lihat kereta-kereta yang ada di Malaysia pada hari ini, tidak ada varian yang ditampilkan dengan harga bawah daripada RM100,000 pada hari ini. Keenam, safety tinggi. Proton X70 ini mendapat pengiktirafan 5 bintang dalam pengujian Asia NCAP. Antara beberapa feature menarik ataupun feature keselamatan yang menarik yang ditampilkan pada kereta tempatan ini adalah sistem ABS, TCS, ECS, rear close traffic alarm, rear closing warning, tayar pressure monitor, skrin kamera 360 degree. Isu keselamatan sebegini saya boleh katakan pada hari ini orang Malaysia memang ambil berat tentang isu ini. Sebab itulah ramai yang kecam Proton X90 pada hari ini yang mana facility ini telah pun ditarik. Tambahan pula pada Proton X90, Asia NCAP tarik balik kepada 5 bintang kepada 1 bintang. Okey guys, seterusnya kita masuk yang terakhir sekali iaitu yang ketujuh. Ia adalah value for money. Jika kita lihat nilai value for money ini, orang akan pandang beli pada hari ini pakai ataupun guna 3 hingga 4 tahun, jual balik harganya tak jatuh teruk daripada harga asalnya. Namun saya boleh katakan pada hari ini 80% kereta di pasaran hari ini tidak semuanya begitu. Ditambah pula kereta-kereta yang ada function moden mudah drop harganya. Untuk Proton X70 ini, Proton bagi banyak kelebihan. Saya boleh rumuskan dekat sini ada 3 simptom utama iaitu spek tinggi, harga rendah serta brand lokal. Sebab itulah kalau kita tengok dalam jualan Proton X70 ini, jualannya agak mendadak naik. Sekitar 19,000 unit telah terjual dalam masa 1 tahun. Itu baru jualan kereta, tidak dikira lagi aksesori aftermarket yang dikeluarkan turut mendapat sambutan. Kesimpulan yang boleh kita buat tentang Proton X70 ini ataupun tentang kereta nasional ini, saya boleh katakan memang berbaloi untuk beli sesuai untuk keluarga kecil ataupun first car. Dan orang yang nak upgrade lebih besar kereta, contohnya seperti kereta sebelum ini Azia, Beza ataupun Saga, boleh consider untuk pilih Proton X70 ini dalam list korang. Nak dipendekkan cerita, kereta harga RM80,000 tetapi rasa sama seperti kereta RM120,000. Siapa dekat sini pengguna Proton X70 ini? Cuba korang komen dekat bawah. Ataupun korang sendiri berkeinginan ingin memiliki Proton X70 ini. Alright guys, so saya rasa sampai di sini sajalah video saya untuk kali ini mengenai 7 sebab kenapa Proton X70 ini laku keras. Jadinya macam biasa, jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video kali ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan 2 klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.